Bermula sewa menyewa. Siapa dia nak buat kerja, nak buat rumah sewa, nak buat kereta sewa, nak buat sewa gapo dia, sewalah gapo dia, kena belajar bab sewa. Kalau tak ngaji bab sewa, berdosa. Wajib orang mana-mana orang Islam belajar hukum hak dia nak buat. Tajuk gapo dia? Sewa. Wajib nak buat sewa menyewa wajib. Begitu juga kalau dia nak belajar ilmu hikmat, Power Ranger ke apa, wajib kena belajar hukum hakam mengenai ilmu lagu tu. Semua benda-benda kita nak belajar, semua benda kita nak buat, kena belajar hukum hakam mengenai dia. Bermula sewa menyewa ni hukum dia harus boleh dibuat pada dirinya. Makna dia benda yang boleh dibuat. Harus pada dirinya, bermula sewa menyewa harus pada dirinya. Maknanya pada benda-benda yang boleh dibuat, benda yang harus dibuat. Kalau benda tak boleh buat, tak boleh sewa. Berzina apa hukum dia? Tak boleh buat zina. Boleh tak sewa perempuan? Tak boleh. Arak ke benda-benda haram tiba-tiba nak sewa, tak boleh. Sewa gelemah untuk laki-laki tak boleh. Kalau kita buat sewa gelemah untuk perempuan boleh. Sewa ni bagi orang kalau hak dia tak boleh buat, tak boleh sewa. Sewa pun tak boleh. Dan manakala sudah diangkat, jadi lazimlah tiada boleh difasah melainkan dengan redha keduanya. Perjanjian sewa menyewa tak boleh dibatalkan. Sama ada hak menyewa ataupun tuai rumah. Tak boleh. Misalnya, lo ni kapung kadang-kadang tak mengaji, ni masalah. Kita sewa dengan dia rumah, tiba-tiba dia mari tengok-tengok bulan. Moci ingat nak batal, anak moci nak mari duduk. Boleh tubik dak rumah ni. La ilaha illallah nak batal. Patu barang hamba ni nak tubik tahu mana? Awak tidur tanah tak boleh dosa kerja lagu tu tak sah. Rumah saya ikut saya, saya nak batal. Apa dia ajar? Sewa menyewa ni tak boleh batal. Orang hak je nyewa tak boleh batal, tuai rumah tak boleh batal. Begitu juga orang nyewa. Janji belaka sewa dah gapo-gapo sampai tengah bulan. Cik boleh tak saya nak tubik nak batal sewa bulan ni? Batal lagu mana? Ke janji dah tak boleh batal. Dia tak boleh batal. Tapi kalau setuju, tak apalah, batal tak apa. Tapi nak paksa, sama ada penyewa nak paksa orang supaya batal ataupun tuai rumah nak paksa orang suruh batal tak boleh. Manakala pakat dua orang nak batal, tak apa. Tak boleh seorang diri nak membatalkan perjanjian ni tanpa persetujuan sebahagian dia. Kena dua-dua setuju baru sah batal sewa menyewa. Kalau sah saja nak, ni tak sah, tak sah. Duduk gitu lagi je. Tak boleh. Dan tiap-tiap yang sah, yakni yang dapat mengambil manfaat dengan dia. Sewa ni benda yang boleh ambil manfaat. Sewa kereta ada manfaat dia, sewa rumah ada manfaat dia. Ikutlah sewa benda-benda yang ada manfaat. Serta mana dalam syarah dia? Serta gapo ni kekal kau gapo dia? Dalam gapo dia dalam syarah dia tu? Tulis gapo dia tu? Kekal dekat soleh. Kekal dekat situ. Ana tulis dobik situ buat.
Buat anak panah itu boleh kekal sini. Serta kekal lagi ain dia. Kita sewa kereta, kita tak guna kereta, kita guna manfaat kereta. Maka kita sewa ni, kita sewa manfaat. Sekalipun kita sebut, saya sewa rumah ni, sebenarnya kita sewa manfaat dia. Rumah tu sebab manfaat dia duduk dalam rumah tu. Gapo dia manfaat rumah? Duduk tinggal gapo. Manfaat motor, wak naik, wak gapo dia. Jadi kita sewa motor, sebenarnya manfaat motor tu. Boleh bawa kita, boleh ke apa. Tu. Tu maksud sewa. Dia ada macam-macamnya. Ada ambil ain, ada ambil manfaat. Sewa ni hanya kita ambil memiliki manfaat dia saja. Hak untuk duduk, kita yang miliki. Bangunan ni milik tuan rumah dia. Faham tak? Apabila istilah sewa, manfaat boleh kita, diri benda, ain benda tu boleh milik tuan dia lagi. Kita sewa rumah, manfaat duduk dalam rumah, kita boleh bawa saing kita duduk dalam, ambil manfaat. Rumah tak jadi milik kita. Ya beza ada bak lain pula, wing bagai-bagai pun ada. Nescaya sahlah disewa ke, sah disewa ke. Dan menyewakan apabila dikira-kira ke masanya seperti sebulan. Bila awak nak sewa, saya nak sewa sebulan, kena ada masa bila-bila. Atau setahun, atau dikodarkan masanya daripada pakai hingga jatuh matahari. Bila sewa? Sampai maghrib ni deh. Boleh. Ikutlah sejak kau gapo dia boleh. Atau ada ia maklum tempatnya seperti hendak gapo dia ziarah ke Madinah. Saya sewa untuk ziarah ke Madinah. Saya sewa kereta ni untuk atas saya ke Madinah. Saya sewa bah ni untuk atas saya kelik Malaysia, kelik Kelantan, kelik gapo. Atau ke Jeddah. Saya sewa kereta ni untuk hantar saya ke Jeddah. Ada kalanya ijarah zimmah. Ijarah tu zimmah dia panggil. Mudah terjemah, ijarah ni sewa. Ijarah ke sewa maknanya. Ijarah tu zimmah ni sewa ke tanggungjawab dia. Terjemah mudah, upah. Di situ. Upah jumlah dia. Ngupah, suruh orang buat kerja. Saya sewa awak bangla untuk ikat bata. Saya bukan sewa awak, saya sewa manfaat awak boleh ikat bata, saya sampai ikat bata. Tu dia panggil bahasa mudah. Orang tak panggil sewa tanggungjawab. Sewa upah. Bahasa mudah kita ngupah dia. Upah orang buat rumah, upah orang basuh baju, upah orang basuh kereta, upah orang dobi. Kalau upah boleh ngupah, kita panggil ngupah. Sebab upah ni banyak. Dalam bab, ada bab ni panggil upah juga. Bab lain pula. Ya kadang-kadang dalam muamalat dalam kitab Arab ni dia tak boleh nak terjemuh dengan bahasa Malaysia. Kena terjemuh dengan bahasa dia. Tapi yang namanya terjemuh mudah upah jugalah. Ngupah lah. Dia panggil ijarah tu zimmah. Iaitu menyanggup ke. Sanggup ke, suruh dia buat lah. Sanggup. Membawa ke akan sekalian mata benda ke Mekah. Atau dari Jeddah dengan unta. Saya sewa tanggungjawab supaya unta ni atas bagai saya daripada Jeddah ke Mekah. Macam kita beli tiket bah tu lah. Kita beli tiket bah, kita bukan sewa bah, kita sewa pengangkut dia untuk siapa. Yang nak sebut dah. Kalau sewa bah lain, sewa ain panggil ijaratul ain tak boleh. Ya ada beza. Ijarah ni sewa diri benda dengan sewa manfaat dia. Kalau sewa manfaat, kalau sewa bah, nak bagi contoh mari dah. Sewa bah, kalau kita siapa tengah jalan bah tu netu, tak adalah, habislah. Tiket tu habislah sebab kita sewa bagai tu netu tak boleh lah.
Tapi kalau kita sewa tanggungjawab ijaratul zimmah, wajib dia kena buat maribah lain, atas juga kita sah pasal. Sebab saya tanggungjawab awak tu seperti. Manfaat atas tu amono. Amo sewa tu sebenarnya. Maka memadalah di akadnya jika sudah tahu akan upahnya dengan bilangan atau dilihat. Ikutlah. Okey, saya nak upah awak atas barang saya daripada Jeddah nak pergi ke Mekah. Berapa harga sekian-sekian ataupun tak royak 10 riyal. Tunjuk piti. Okey, beres. Cuma ni awak nak pergi. Okey, beres. Tak tahu berapa ya pun tak apa, tapi depan mata tengok boleh berlaku. Lagi wajib segera memberi upah. Kena wis selalu dah. Teket nak bukan nanti siapa rumah baru buyam. Teket bayar go teket. Beli selalu. Teket wi peti selalu ya apa wi kertas. Kita. Suka boleh juga, suka boleh kertas, boleh klik rumah. Coti. Seperti akad riba. Akad riba. Yang ni seperti akad riba, makna dia kena bayar segera, jangan bertangguh. Riba kan tak boleh bayar bertangguh kerana riba ni barang naik turun. Mah hari ni dengan mah minggu depan harga lain. Kalau hari ni saya bayar, hari ni saya beli hari ni saya bayar minggu depan mah ni tak sama dah. Ajaib tu. Maka jadi riba. Akad riba atau ia ijaratul aini. Jadi ijarah ni terbahagi pada dua. Ijarah maknanya sewa. Tajuklah ni tajuk sewa. Tulis di atas. Ijarah sewa terbahagi pada dua. Ijarah fi zimmah ataupun ijaratul zimmah. Kedua ijaratul ain. Sewa benda dengan sewa tanggungjawab dia. Zimmah tanggungjawab lah kita panggil. Zimmah tanggungjawab lah. Asalnya dalam tanggungjawab lah zimmah fi zimmah. Ijaratul ain pula seperti ia sewa binatang yang sudah dilihatnya atau dikenalnya, maka disyarat mengetahui kadar upahnya dan tiada disyarat ke tunai upahnya. Boleh bertangguh. Beza. Kalau ngupah tanggungjawab kena bayar segera. Kalau nyewa benda tak wajib bayar segera. Nanti sudah baru beri pun. Hamba nak sewa kambing demo, hamba nak sewa unta demo. Ya puak naik. Berapa hari? Sehari. Wak pergi derak, sudah sehari atau unta atau piti. Boleh. Itu sewa benda. Kalau sewa nak suruh dia bawa kita tu sewa zimmah dia panggil. Maka jika binasa pada binatang itu, gapo dia satu. Kadang-kadang dalam syarah dia ayat lagu lain. Dalam mata ayat lagu lain. Mana? Dan jika binasa pada binatang itu. Mana binatang itu? Bukan satu tu atau la haula wala quwata illa billah. Bukan satu tu dah. Bukan satu tu atau dah. Pada ayat dia jadi macam pening tu. Ya bukan sedauk pening. Ojo cetok dia, bukan ojo cetok juga pening. Tersalah. Bukan dia pening, kata sedap. Ojo cetoknya kadang-kadang kita banyak salah dah. Jika binasa pada binatang itu. Hak binatang kita sewa tu, paduk kita sewa sehari. Tak ada siapa sehari punah dah barang tu. Atau roboh rumah tu. Kita sewa sebulan, 5 hari duduk hancur lebuh rumah. Tak tahu duduk lagu mana. Pero tirek kali dalam tu kali. Maka batallah ijarah, terbatas secara automatik. Sewa menyewa tu. Pada masa yang kemudiannya, ada lagi masa 15 hari kau ada. Dan mustahik
diberi upah pada masa yang sudah dikerjakan dengan nisbah dengan tinggal. Dengan tinggal. Dan kalau kita sewa orang pula. Saat ni sewa tanggungjawab dia supaya ikat bata. Contohnya ikat bata. Lah ni kita sewa dia. Beza sewa dia dengan sewa tanggungjawab dia. Sewa tanggungjawab panggil ngopo. Sewa benda kita panggil sewa, istilah kita. Sewa lah, ambil awak sewa. Dia dewak separuh, lepas tu dia mati ke guana. Okey, kena bayarlah separuh tu. Hisah dia, hak tu ada siap tu tak apalah, tolak lah. Hak siap dia, kena bayar. Sebab tak wajib bayar segera. Tengah-tengah dia dah buat 15 hari, mati kawan tu. Kita sewa dia sebulan. Maka kena bayar dia kerja 15 hari. Dan tiada batal jika binasa pada ijaratul zimmah. Kalau ijaratul zimmah tak batal. Macam yang sebut saat ni, contohnya kita upah kepada seseorang yang kita pergi jumpa. Saya nak upah awak untuk siapkan bangunan ni. Sepapel ni, ikat bata ni. Misalnya. Katanya bos dia, beres. Saya akan atas pekerja saya. Saya nak sewa fizimuh ni. Bukan sewa air ni, sewa fizimuh. Tanggungjawab awak kena buat, beres. Orang kerja dia buat kerja 15 hari, mati. Maka lagu mana? Tak batal. Sebab ijarah ni ijarah fizimuh. Tanggungjawab awak kena siap. Cari pekerja lain, buat pula siap. Itu perjanjian kita. Ya beza dengan sewa orang. Kau dok kanda. Dok. Ngaji lagu tu lah kena ulai-ulai, pas ulai-ulai. Tetapi wajib empunyanya ganti binatang yang lain. Apabila mampu bagai tu, kena ganti bagai lain kalau ijarah fizimuh. Dan tangan yang menyewa, ni kaedah. Dan tangan yang menyewa tangan amanah. Yadul amanah.